Expressor di Wadadila. Terbaik. Bang, jumpa kita lagi dah. Ha? Tak, jangan nak masuk kebun. Pergi kebun durian. Memang. Apa lah bang? Raman. Baraman ni, Baraman. Itu hari masuk TTS tu kan, Man? Ya. Ya, terbaik bang. Pergi mana bang? Nak pergi mana ni? Abang Akasha. Function. T-Mac 560. Function. Okey bang, okey. Hello kak. Okey. Bye. Semoga jumpa lagi. Ha? Dah baiklah bang. Abang Akasha. Okey bang. Bye. Jahon lah. Bela. Ni lah. Nak pergi makan mana bang? Kari kambing. Kari kambing. Cak Gonda. Dah sehat dah orang tua ni. Aduh bang, okey macam mana? Dah sehat dah berjalan dah. Okey bang. Baik bang. Mana-mana ada lah. Kita layan bang. Kan? Okey bang. Selok. Yang laju belakang. Wah ni masing-masing dah sehat dah. Alhamdulillah. Pada hari kita function. Kita bersama Night SMS kan. Okey, bye-bye. Bye. Kita bersama 9S Master di Ulu Bendul. Kita nak pergi kari kambing Ulu Bendul, Roti Canai. Kari kambing Roti Canai, Roti Canai, kari kambing Ulu Bendul. Tadi kita jumpa Abang Akasha dan bersama 9S Master di Petonah Ulu Bendul. Pasal
Ado bang. Sibuk hijau Tak ada apa dia buka. Dia geruk ni dia. Mahal. Sini ada itu. Oh, ini jalan. Kita kat mana bang sekarang? Kat mana bang? Kita di roti canai, kari kambing. Ulu Bendor. Ulu Bendor. Pancen bang. Pancen. Ah, Tengok suasana. Suasana ni member Timai. Abang Akasha. Yang dapat dia tu Mr. Jim. Ya, kari kambing guys. Kari kambing. Salah ya. Aku boleh. Boleh bang. Tak makanan gigi kanan. 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 Roti canai kari kambing. Ulu Bendor Pancen. Abang Rahman kita. Abang Rahman din roti canai kari kambing guys. Pancen. Di roti canai kari kambing Ulu Bendor. Ya bang? Tunggu banyak kosong kan? Tak takut. Marshall. Canai kari kambing Ulu Bendor Pancen. Power Rangers. Dia big ah. Rambutan. Belakang rumah tu merah. Ada lagi rumah belakang ni. Power Rangers. Ni dah Kampung Teraci Pulau Pilah. Kampung Teraci lah. Kampung Aceh Pulau Pilah. Kampung abang ni. Kampung abang ni. Kampung Aceh. Habis dia pegang dulu booking siap-siap. Malah ni kami. Berapa ni? Pindah apa? Kau bawa ya. Alah, sorry ya. 10 minit. Ini saya sopan. Cari parang awak.
Itu kebunnya tu. Itu mana tahu? Dah dia nak jawab dengan ibu dia. Dia dah ada. Mana aku nak memunikan cerita. Cepatlah. Dia orang tak pandai lah, ambil sendiri je lah. Nak memunikan cerita. Kita ni suka. Akhirnya Sebab ada lagu perempuan. Apa tu tak ada. Oh, memang pelompek buah Pancen, Morel, Duyan. Tak macam tu je, jelas lah suka macam tu kan. Dah kata dah. Dah kata dah. Anggap Dah ujung-ujung baru dia bawa kita. Dia memang bagi berhujung ni. okey, terima kasih. Orang injet tu. Abang Azam, Abang Azam. Durian. Nampak lagi tadi. Kau tu orang Jepun buka durian. Memang tidak lah. Jepun kat durian. Cuan. Ujian. Sedap. Pancen lah. Pulut lagi, tu canai lagi, durian lagi. Memang pancen lah Baril. Buah kelapa tak? Makan lemak pun setahun sekali. Buah kelapa. Selebihnya satu kotak. Tata kotak. Ha, pasal roti 3 tak ada. kunci kau ada perisa baru. Patah dah ni. Kau basuh. Tak payah. Ni baja betul ke? Baik betul. Kalau pakai lain ni. Ada ke? Pakai pak ni. Oh, pandai lah abang ni kupik. Oh, memang function lah, mantap. Tu dah, mantap lah brother ni. Modal kunci. Wah, modal kunci pula-pula sampai lah. Kopek ke kunci, tak ada barang kan. Function. Wait. Ya bang. Daripada tadi yang ambil makan lebih. Tak, dan kuah makan malah konyang makan canai tadi. Kupai durian pun tak tahulah kait kelapa. Dah aku dah dua kunci dah. Aku budak sawit. Memang tahu. Ya ke. Kita dulu ambil upah lah. Aku tahu ke lah bagi ke vendor ni vendor aku. Tak kita loading bawa lori tu buat. Dua kenang-kenangan. Dah kau biji je. Tadi durian kan, kopek dah pula kenapa tu? Boleh ambil yang dah jatuh. Tak, Azam nak ni. Bagi dia kait. Nak tengok dulu muda dia, tapi muda ni. Dia ke yang ayam tu. Mana bang? Ya, boleh. Pandai tapi ambil juga. Yang ganti bahasa. Habis. Tak ni. Video jangan hantar. Jangan hantar. Dilarang sama sekali. Dia larang sama sekali ya. Nah, kalau hantar pun muka korang kan. Muka perempuan jangan. Tak bawa biji. See you. Suasana bang. Suasana, nak ke suasana. Buah kelapa. marah agak. Tak bawa. Buah durian. Ada pulut kuning. Kari ayam. Apa? Rendang. Rawa. Apa mungkin? Bumbu lah. Serawa. Pengat. Pongek. Di sini panggil pengat. Pengat lain. Pengat lain Pengat, serawa. pengat pisang. Serawa. Kalau pengat dia Boleh ambil berniaga ni? Pesta buah ni. Ni pesta buah ni. Ni tadi roti 3 keping. Tak tahu di mana dia letak ni kan. Ada ruang lagi tu. 3 keping je. 3 keping je. Je. Pulut satu mangkuk. Buka apa dah hal?
Atuk. Banyak rumah abang yang dekat apa tu, orang dekat Tampil. Pakcik ni rumah bawa boka. Bawa boka lah, bawa rambutan, manggi, air kelapa. Omah dan Domam bagi air kelapa. Air kelapa je. Kalau pilah. Makcik. Ni mak Abang Zam. Yang ni abang ni ada S-Max. S-Max dia warna hijau tu mana? Yang tu. S-Max abang tu. Package. Tak apa, biar gitu je. Tak nak? Biar duduk gitu je, dia biji gitu je. Masuk je bawah motor tu. Biar dia jadi tompiak bawa seat tu kan. Tak, saya Dia dalam motor. kerana ramai-ramai 4-5 beranak yang kocik tu memang Suka hantu durian. Patut lah hantu durian yang kocik tu. durian. Dia naik dua. Yang kecil tadi dah. Special. Tak, ini pakcik tu memang petik dah. Siap. Tak special bungkus nampak. Wah, saya ikat. Ikat nampak. Saya ikat pakcik terima kasih pakcik. Dapat buah kelapa 2 biji. Jijah Domam. Member nak ni nanti sebuah-buahnya kita waktu dia kat Turki tu dia tak adalah terpakar sangat. Dia kalau tempat dekat-dekat ni balik awal. Dia kalau tempat pergi jauh tu balik lambat sikit lah. Macam pergi Penang tu kan. Gampang. Pasti tu membakar. Kuat lagi baju. Saya dekat rumah. Dah bergeri tak gerak lagi. Dah kita ni susah tak ada lagi ni. Mana kita ni? Ada. Mana kita ni? Mai. Masuk dulu. Okey, 1 2 3. 3 2 1. Okey. Abang Awi. Abang Awi lah abang Zack. Nan Espresso D. Tak nak zoom. Okey. Busy. Busy. Tengah zoom. 9 Espresso D. 9 Espresso D. Yang lain sebut Kuala Pilah. Sebut je. Okey, Abang Zam sebut. 9 Espresso D. Okey. Espresso D. Kuala Pilah. Terima kasih banyak pakcik. Susah abang apa ni? Abang Zam punya ayah dengan mak. Alhamdulillah sihat nampak abang cik kalau jadi gas sewatan boleh cik. Tak ada cik. Ni saya anggap abang ni pakcik. Ada dia bilang. Lepas tu break macam cik, ada kursi ni? Ada orang? Minta ya? RM1? RM2 boleh lah. Tak jauh cik, gurau je. Kita ambil order yen eh. Order yen dia espresso okey lagi. Dia apa kat tu sebab Susunan. kalau pakai order yang yen dia memang order Orang jauh. Jaya Kuala Pilah.
bang, okey, jom gerak. Ni dah kita kat Giant Pulau Pilah guys. Bersama sahabat-sahabat 9S Master, kita menghala ke Seremban. Function ke tak function? Function Yamaha S-Max. Dah betul function. Okay, bye-bye.